3 tahun lepas, seorang lelaki Inggeris telah menemui satu keping shilling emas zaman kuno Inggeris pada tahun 1257. Emas tersebut masih lagi dalam keadaan yang baik tanpa kesan karat walaupun sudah lebih 700 tahun tertanam dalam tanah. Ini menunjukkan bahawa emas adalah salah satu logam yang tidak mengalami proses pengoksidaan dan tidak boleh berkarat. Dan ini membuktikan 3 perkara. Yang pertama, berat emas akan kekal walaupun disimpan beribu tahun lamanya kerana ia tidak berkarat. Yang kedua, emas masih kekal bernilai sejak zaman dahulu sehingga sekarang. Dan yang ketiga, emas lama yang ditemui membuktikan bahawa emas telah digunakan sebagai mata wang. Atas sebab itu, emas fizikal adalah salah satu portfolio simpanan yang penting untuk semua orang perlu ada. Menurut pakar-pakar kewangan, anda mesti ada sekitar 10 hingga 50% dari total kekayaan anda dalam bentuk emas. Dan antara bukti yang paling nyata, rizab emas negara-negara besar adalah dalam bentuk emas fizikal yang ternyata masih mampu bertahan beribu tahun dan masih kekal relevan sehingga hari ini. Jika anda masih belum mempunyai emas sebagai rizab simpanan anda dan berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.